yang kamu tahu pegang-pegang jawatan yang ada duit, keuntungan pribadi. Dalam memperjuangkan isu ini, mana? Mana kesi-kesi Sarawak? Mana kesi-kesi Sabah? Bersuaralah. Sekarang ini, yang mengkhianat zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ini, yang mengkhianat untuk wilayah Sabah dan Sarawak ini adalah PH. PH Sabah, PH Sarawak. Sebab kau tak pertahankan. PH Sabah khianat tentang isu 40%. PH Sarawak khianat tentang isu melibatkan minyak dan gas Sarawak. Itulah dia. Jadi buat apa orang Sarawak lepas ini nak sokong DAP? Buat apa nak sokong PKR? Kalau ini, benda macam ini kau tak pertahankan. Sekarang ini, PH Sarawak, PKR dan DAP Sarawak